Untuk Maybank pula aku tak pernah jumpa, tapi perasaan dia hadir tu ada ya. Ada ya, seperti diperhatikan ya. Lebih-lebih lagi masa aku tersekat ya, tersekat dekat Sungai Ara ya, selama 3 jam lebih macam tu. Memang kita orang memang semua rasa macam ada sesuatu yang sedang memerhatikan kita orang itu. Sebab kat situ pun sebenarnya kerap kami jumpa tapak Maybank. Kami kerap jumpa tapak Maybank. Masa tu memang aku tak ada kamera, memang aku tak record. Handset pun duduk dalam beg, malah nak buka ya. Tapi orang lain ada ya. Orang lain sebenarnya ada ambil gambar ya. Cuma aku tak pasti Cikgu Ben pernah masukkan tak video yang memang dia ada ambil ya. Memang dia ada ambil video tapak Maybank ya. Dekat Bukit Bendera, kalau korang tahu, ada tapak Maybank. Dekat Sungai Ara ada, dekat Bukit Pasir ada. Itu dekat tepi-tepi sekolah pun ada ya. Tapak Maybank. Time gempa ada Maybank berehat dekat tepi pagar sekolah itu. Sampai kan kita orang kena lapor diri dekat sekolah dekat sekolah kat luar tu selama sebulan lebih kat dasar tu Cikgu Ben nak masuk dalam buruk sana. Aku tak nak masuk jalan ni. Jalan ni pun dah tak teruk ni, dah berlorong macam ni. Tak best lah. Basuh motor dulu. Dah sampai dah ni, Sungai Buloh ya. Sungai Buloh air yang jernih. Memang best gila mandi kat sini. Orang kampung memang datang ni basuh motor sebelum ke bandar. Oh, cantik motor. Macam tu. Okay. Jadi seperti biasa kita orang akan rehat kat sini dulu dalam 10 minit macam tu. Kemudian barulah kita orang gerak balik ke Kuala Betis. Jadi ni kerja tak tahulah dia record banyak ke tak video ini. Weh, lawa juga batu ni guys. Kau tengok batu apa ni? Weh, lawa juga. Boleh buat mata cicing tak ni? Boleh buat apa? Mata cicing tak? Dia tak tahu rapuh ke tak. Macam kuat juga benda ni. Oh. Tapi aku rasa kalau hentak hancur ni. Hancur, tapi lawa lah, lawa. Jadi kita orang gerak dah nak ke Kuala Betis, ke transit. Tapi rehat lama juga kat situ tadi. Lebih dalam 20 ke 30 minit tadi ya. Sambil tunggu Cikgu Ben buat konten ya. Jadi kalau korang nak tahu daripada Sungai Buloh ya ke transit kita orang lebih kurang 1 jam 40 minit macam tu lah. 1 jam 45 minit kita orang sampai lah. Jadi ni jalan nak ke ladang lah. Jalan ke ladang. Sambil-sambil tu aku nak cerita tentang ada yang sarankan ya. Sarankan kita orang guna tayar tubeless ya. Tubeless. Kenapa kita orang tak guna Kenapa kita orang tak guna tayar tubeless? Sebab dulu dah ada dah yang guna Tapi bila pancit memang susah. Memang susah nak isi angin. Sebab dekat dalam hutan ni, bila dia pancit ni, dia datang package sekali dengan tayar tu dah terkeluar daripada bingkai rim ya. Jadi
susah nak isi tayar nak isi tayar pula. Susah nak isi angin Jadi nak tak nak yang pakai tubeless dulu kena bawa spare juga tube Jadi bagi aku buat apa pakai tubeless, tapi still kena pakai tube. Macam tu lah. Sebab tu lah kita orang tak sebab tu lah kita orang tak pakai tayar yang jenis tubeless. Lagi satu, kalau kat sini kalau pancit, dia bukan pancit biasa-biasa, macam kena paku. Macam kena paku sikit-sikit. Dia tak cacing Tak cacing dia elok. Tak Kat sini memang kena batu. Biasanya tayar terbelah Tayar terbelah kena tiup kat dalam Jadi kalau pakai tayar tubeless dah terbelah, tak ada guna dah. Memang tak dekat lah angin. Pakailah cacing banyak mana pun memang tak jadilah. Macam tu. Dah tinggalkan room. Aku lambat tadi. Sebab aku lambat dengan setting motor tadi. Setting motor pula. Setting kamera Setting kamera. Check bateri tinggal berapa. Macam tu lah. Tapi insyaAllah tak ada apa kat sini. Ladang okey lah. Ada tak risau sangat. Walaupun Abang besar ada juga kat sini Abang besar ada juga kat sini, tapi jarang nak jumpa lah. Nanti sampai depan sikit nanti aku tunjuk. Aku perasan hari tu ada sarang lebah Ada sarang lebah tualang tak silap tu. Nak sampai lah sekejap lagi. Tapi tak tahulah dalam video, dalam kamera ni boleh nampak ke tak Sekejap tengok kat sini, kawasan ni Ya, cuci balik. Ada. Tapi tak nampak sangat sebab ada semak-semak ada pokok sana. Pokok tualang sana ada satu. Dekat pokok sana kalau korang boleh nampak lah, ada satu. Tu pokok tualang tu lah. Pokok tu ada lebah tapi tak tahu korang boleh nampak ke tak Selalu hari tu ada banyak ada banyak dia punya sarang tapi ni ada satu je. Tak tahulah sama ada dia bersarang kat sini ataupun singgah Ada daripada yang aku nampak ni lebih kurang ada satu lah. Memang satu. Tu. Satu je. Tak tahulah korang nampak ke tak. Kalau korang nampak tu kira korang bertuah lah. Tu. Dia aku sambung lah. Sambung balik perjalanan. Memang dah jauh dah kena tinggal ni. Jadi kena pecut sikit lah. Nak kejar dia orang. Kau kena ingat bila keluar kena ikut bukit lah. Masuk ikut curung, keluar ikut bukit belah sini lah. Untuk keselamatan korang lah. Sebab time-time macam ni kenderaan banyak sikit lalu lalang. Sebab time ni ladang tengah aktif ladang tengah aktif. Jadi banyak lah kereta, elak, lori yang lalang macam tu. Kat sini tak ada lagi sebab kat sini belum lagi sampai dekat ladang sawit
rasa video aku sampai sini je lah. Kalau korang nak aku sambung lagi video ni sampai ke jalan apa, ke jalan tar tu, kau komen lah. Mungkin next time aku akan, mungkin next time aku ni lah, mungkin next time aku akan buat lah. Aku akan ambil jalan daripada Sungai Buloh sampai ke tar nanti. Macam tu. Okay. Okay, sebelum aku endkan video ni, aku tamatkan video aku ni, aku nak ucap lagi aku nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada orang yang baru subscribe channel aku. Maaf kalau lambat upload video sebab kadang-kadang sibuk. Sebab macam minggu lepas macam aku ada pergi KL, jadi tak ada video lah. Nasib baik aku kat belakang tengok cikgu ada masalah motor dia pula. Mapu aku rasa jadi masalah macam tadi lah rasanya. Kena buka dia punya konektor balik, test balik, sambung balik. Oh okey rasanya. Mungkin lah aku rasa. Cabut tu. Tengok. Tu memang kena beli sungguh lah. Kau biar. Kau magnet. Kau magnet, coil plug. Lepas tu sama balik. Masuk balik. 2 kali ni. Ketak com . Aku baru je nak layan tadi. Baru je nak layan jalan ni, tiba-tiba ada pula cikgu kita motor tak hidup pula macam tadi . Motor mati tengah ride, tengah bawa mati. Press. Okey, aku stop dulu video ni. Aku nak tengok motor dia dulu. Sekejap, okey. Macam nampak ketika yang ni. Okey, motor tak hidup, kena tolak . Kena tolak. Lepas akak kaki. Masuk gear 2 dulu. Dia tolak macam tu je lah. Sebab stand belakang tak ada. Okey, biar lepas tu. Macam tu lah kita orang tolak . Sebab stand belakang dia tak ada, dia buang. Konon racer konon mak rempit dia buang. Kan ada masalah lah. Tengah habuk-habuk macam ni pula. Aduh. Okay, tolak macam ni lah perlahan-lahan . Susah . Ni tak tahulah sampai pukul apa dekat Kuala Beting ni kalau macam ni. Agak-agak tak adalah lewat sangat . Itulah nasib baik juga masa balik ni apa, semua turun bukit, senang sikit lah nak tolak . Kalau jalan mendatar tu aduh letih juga . Aku pula bukannya pandai sangat nak tolak motor macam ni. Itu salah satu masalah juga . Ada tempat naik bukit nanti dah tahulah macam mana nak tolak . Time turun bukit okey lah. Ni kerja memang dah tinggal lah kita orang . Memang tinggal kita orang. Tak tahulah dia pergi mana. Tolak macam ni je lah. Dengan pelan-pelan macam tu je lah. Maklumnya jangan kita tepi dah, jalan tengah lah. Ini aku sampai rumah ni kerem kaki aku ni. Confirm. Tengok sikit. Macam mana motor tepi. Aku dah kat tepi ni tolak dia. Tolak macam ni lah, perlahan-lahan macam ni lah. Tapi susah sebab tolak dekat exhaust ni. Dia macam susah sikit lah. Ben tak bergerak tolak. Orang tua. Agak kaki lah.
Ben tolak pula. Tengok dia larat tak naik bukit sana. Tolak. Dia tinggal je tak larat. Tak boleh. Tolak depan dia. Tolak depan tu. Tempat tinggi memang dia kena tolak macam ni lah. Memang tak boleh lah. Nasib lah dia. Ini sebab dia tak bawa spare lah. Tak bawa spare. Aku dah check tadi coil plug dia okey. Coil plug pula. Coil magnet dia okey. Ada api. Cuma coil plug dia tak ada api. Coil plug dia memang rosak coil plug lah aku rasa. Ni kita orang bawa perlahan-lahan je lah ya. Tak menolak ni, ada satu bukit tinggi nak naik tu macam mana dah tahulah. Tengoklah nanti macam mana. Nanti aku ambil video lagi, okey. Panjang video ni confirm. Kalau macam ni memang perjalanan masih panjang lah. Okay, kalau tempat tinggi macam ni memang tak kena tolak lah, tak larat memang tak larat. Jadi dia kena macam ni lah. Tak ada tali dia tarik. Ya. Nak atas buluk. Ayah, atas buluk. Tali lah duk. Koi pelak. Di depan. Ni kampung kita Galang. Kampung Galang. Galang. Oh. Okay, ni kampung Galang ya. Ni kampung Galang. Kampung Galang mana? Okay, ni ya ada kampung Galang kat sini. Kampung Galang. Yang ni kita biarkan sekejap, kita duduk kat atas. Aduh. Ni suasana rumah dia. Ni surau ya, tapi surau ni dah tak berfungsi lah rasanya. Ni. Jadi ni dah ada tanah warta orang asli Jakua dilarang menceroboh. Tengok nanti nak cari tempat teduh sikit, berhenti nak tengok balik dah motor dia macam mana. Macam ni tak larat ni, pukul berapa sampai tak tahu macam ni. Nak senang tinggal je motor sebenarnya, tapi dia tak nak tinggal Dia tak nak tinggal motor dia. Jadi aku tunggu kat bawah Pusing sekejap, kau tengok lah. Tengok penat. Memang penat sebab bukit tinggi, memang penat lah nak tolak harapkan banyak yang menurun bukit lah. Okey sikit lah. Kalau naik bukit semua memang masak ni, memang masak motor tak? Tahu elak pun 4x4 pun tak ada yang lalu keluar hari ni. Kalau ada boleh letak motor ni kat atas. Taklah nak tengok balik lah aku rasa motor dia. Lambat sikit lah. Tahu tengok atas sekali, tengok lagi. Okay guys, Alhamdulillah aku buka tadi goyang-goyang sikit wire dia, wire coil plug dia. Alhamdulillah hidup agak-agak dapat bertahan sampai kat luar lah. Kalau tak kali ni jadi juga memang sidai lah motor dia, motor dia kat ladang lah. Memang tak nak buat apa dah lah. Ni memang lambat dah ini sampai lambat sampai KL, tapi tak apalah. Yang penting kita jangan tinggal kawan. Itu je. Okay. Dah takdir dia macam ni, dah takdir kami macam ni hari ni.
kami kena reda lah, okay? Jangan stres sakitkan diri je, okay? Kita enjoy ya, happy macam tu je, okay? Jadi aku harap sangat-sangat lah motor dia dah tak ada masalah, boleh sampai dekat Kuala Betis dengan selamat. Jadi kalau jadi kat sana pun jadilah, sebab kat sana dah ada kedai format ya, boleh hantar ya. Jadi aku rasa setakat ni lah video aku ya. Aku rasa lah, sebab bateri pun dah merah, dah tadi tinggal berapa persen je. Ni pun kalau tiba-tiba tengah bercakap mati tu, biasalah tu, okay? Bateri nak habis. Aku dah cakap dah dengan dia tadi, pergi depan, ada motor masalah, pergi depan ya. Nasib baiklah aku kat belakang. Kalau tak memang kami pun tak tahu lah, okay? Sebab biasanya bila sampai dekat transit tu, kami siap-siap solat terus balik je. Nasib baik tu ada lagi lah, nasib baik tu ada lagi. Jadi inilah salah satu ya, inilah salah satu cabaran yang kami hadapi ya, bila keluar masuk dalam istiwala ya. Main off-road ni mati pula. Ingat mati pula. Ingat mati pula ni. Okay, nasib baik. Jauh lagi sebenarnya ni. Ya, macam aku cakap tadi lah, inilah salah satu cabaran ya, yang kami selalu hadapi bila berulang-alik off-road ni. Berulang-alik main off-road ni, inilah salah satu cabaran dia lah, okay? Itu aku cakap, yang penting nak main off-road ni memang spare part kena ada. Seaware ni masalah dia datang dengan tawakal dulu, tu masalah dia. Usaha tu fikir kemudian. Tapi aku rasa lepas ni dia kena ni, aku rasa mesti dia akan bawa lah spare part ya. Orang kata nak jimat RM20-30 tapi sengsara lah dalam ni kalau rosak. Itu je. Sama juga lah kalau pakai glove yang murah ni, nak jimat tapi dah kena duit rotan macam aku itu, memang sengsara lah. Memang lepas ni memang aku beli yang mahal lah. Yang mahal. Jadi terima kasih kerana masih lagi menonton channel aku 5 jenis. Semoga korang semua dimudahkan urusan dan hajat korang semua dimakbulkan oleh Allah SWT lah. Okay, sekian daripada aku 5 jenis. Semoga kita berjumpa lagi dalam next video ya. Terima kasih. Nak sampai dekat jalan tar dah. Alhamdulillah ya, motor cikgu web aku okey lagi, agak-agak bertahan lah ya. Tapi dah sampai sini dah okey dah. Semua masalah jadi senang okay. Jadi kalau korang nak main off-road macam aku, ulang alik setiap minggu macam ni, memang pertama, jadi yang pertama korang kena ada sabar lah ya. Kalau tak ada sabar, semua benda tak jadi ya. Okay. Kemudian kena positif, rasa positif, try and error. Lepas tu kita enjoy kita punya ride. Dan last sekali orang kata apa, tawakal lah, okay, tawakal. InsyaAllah ya, semua okey. Gila weh. Okay, jadi bateri aku ada sikit lagi, aku record. Jadi sampai sini je lah. Okay, ini betul-betul aku end punya. Ini betul-betul aku tamatkan video. Okay, kat sini jalan dah okey lah. Apa masalah dia tahu lah, belakang tu okey dah kot. Okay guys, kita jumpa lagi dalam next video. Terima kasih. Assalamualaikum.